saya mau haji bersama kawan saya dan suaminya untuk pergi haji tahun ni, cuma kawan saya dapat tawaran lain, jadi dia keluar dengan kumpulan yang lain, tinggal saya bersendirian, tiada mahram atau tumpang mahram. Macam mana dengan status saya untuk bermusafir untuk ibadah haji? Ada digunakan istilah tumpang mahram, tuan-tuan. Saya kira ini adalah satu kekeliruan. Seorang perempuan dia bermusafir dengan kawan perempuannya, yang mana kawan perempuan itu ada mahram, sama ada suaminya atau ayahnya. Ini diistilahkan sebagai tumpang mahram. Realitinya tidak ada istilah tumpang mahram. Kerana yang pastinya si lelaki itu bukan mahram dia. Dialah mahram bagi kawannya. Tapi adakah lelaki itu mahram bagi dia? Suami orang, adakah itu mahram bagi seorang perempuan itu? Kita kata bukan mahram dia. Mana datang istilah tumpang mahram ini? Mana boleh tumpang-tumpang? Satu kekeliruan. Sedangkan secara hukumnya seorang perempuan itu kalau dia bermusafir, diwajibkan dia ditemani mahramnya. Seperti mana dalam hadis yang sahih, la tusafiru imra'atin min ghairi dhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan itu bermusafir melainkan dengan mahram. Apatah lagi dalam pelaksanaan ibadah haji perlu ada mahram. Seperti mana dalam contoh seorang lelaki sahabat Nabi mengadu kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, sungguhnya aku telah disenaraikan untuk keluar berjihad, sedangkan isteri aku dia pergi dalam rombongan haji. Kesudahnya Rasulullah mengarahkan supaya dia turut serta bersama dengan isterinya dalam keadaan dia telah disenaraikan dalam jihad untuk nak keluar berperang, tapi Rasulullah kecualikan dia daripada perang untuk dia menemani isterinya melaksanakan ibadah haji. Maka ini semua menunjukkan bahawa mahram itu menjadi syarat wajib bagi seorang perempuan nak bermusafir secara amnya atau bermusafir untuk ibadah haji secara khasnya. Perlu ada mahram. Bagaimana kalau tak ada mahram? Kita kata dalam keadaan tak ada mahram, alhamdulillah, kewajipan haji itu belum lagi tertegak atas perempuan itu kerana tidak ada mahram. Macam mana dia nak buat haji? Maka kita kata sehingga ada mahram, waktu itulah baru dia melaksanakan ibadah haji.